You beli barang berapa banyak dalam tu? Dalam live saya? 13 item. 13 item. Ni lah kereta awak. Tak tahu nak cakap apa. Wah, Oh baik. daripada mana? Dari Bentong tadi. Daripada Bentong. Ha. Faham? Bukan duduk Negeri Sembilan Hari 9. Tapi kerja kat Bentong. Kerja ke apa kat Bentong? Cikgu. Oh, cikgu. So guys, okay, ini adalah pemenang kereta BMW dalam live saya tu. So manusia ni wujud Kan saya orang cakap tipu pula. So sekarang saya akan bawa Cik Azizi kan. Kita pergi tukar nama, thumbprint apa semua. Jom, kita buat proses tukar nama. Lepas tu settle nanti saya tunjuk kereta, okay? I nervous tak? Kenapa? Mesti awak ingat tipu kan? Awak ada kelumit rasa tipu Tak ada. Tak Ada langsung? Tak ada. Macam tak sangka gitu lah. So Cik Azizi ni adalah seorang cikgu. Kalau untuk pengetahuan korang, dia menang hadiah dalam live cikgu. So korang boleh hadam tak macam mana. So ni lah panggil rezeki. Dia pun dah, orang kata apa, bakal tunang bakal mana tak tunang je lah. Bulan depan. Bulan depan. Okay, Alhamdulillah selesai. So kereta tu officially milik Cik Azizi. Alhamdulillah. Dah, orang kata apa, dah confirm dan termaktub. So kita pergi tengok kereta kejap. Let's go. Dan untuk membuktikan ini bukannya orang kata gimmick ke apa ke, kunci. Nah, pemilik kereta Encik Azizi. You beli barang berapa banyak dalam tu? Dalam live saya? 13 item. 13 item? Saya rasa 2,000 lebih kat habis. Investment yang berbaloi lah. Bayar 2,000 lebih dapat. Beli tu sebab nak bagi hadiah. Bagi hadiah. Adik-adik. Nampak tak? Bila niat dia betul, Allah bantu dia. Dia beli itu banyak tapi dia nak bagi hadiah. So Allah bagi hadiah sebiji. Nah, silakan buka. Boleh tengok dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ni masuk. Kalau ikut undang-undang Malaysia tak boleh masuk. Of course lah boleh. Kita awak masuk je lah. Oh, sedap lah. Nampak? So awak boleh bawa family awak kan. Jangan lupa mak ayah kan kalau ada lagi. So kereta dalam keadaan okey. Semua ada warranty BMW. Lepas tu cuma ada 1-2 part nanti dia orang nak tukar. Barang tu nak ambil, sampai tu ambil masa sikit. So once dah tukar apa semua, awak boleh ambil kereta ni balik lah, tak ada masalah. Sebab saya tak bagi barang yang tak elok, saya bagi barang yang elok. So kereta ni adalah kereta awak. So kalau untuk awak nak rasa macam mana, tekan brake dan start. Tu start dia kat bawah tu. So ni lah kereta awak. Apa perasaan Cik Azizi? Ya, saya kena tahu sebab suara dia slow ni. Perasaan saya sangat gembira lah. Okey. Dapat kereta ni. Alright. Tak tahu nak cakap apa. So next time kalau saya kata saya nak pergi ke Kapal Terbang pula, awak masuk dalam live saya? InsyaAllah masuk lagi. Ini adalah amanah Allah bagi kepada saya. Dan sekarang ni saya menunaikan amanah Allah lah. So tanggungjawab saya dah lepas dah. Okay, saya dah beli, dah bayar. Cik Azizi tak payah buat apa. Rotek insurans pun kita cover setahun, tak ada masalah. Cuma nanti dah habis tahun tu cover balik lah. Okay, kalau nak tutup enjin, just tekan tu balik je. So dia mati enjin. So Cik Azizi secara automatik telah di-upgradekan kehidupan dia daripada seorang cikgu, sekarang dah jadi seorang guru besar. So Cik Azizi, terima kasih banyak. Okay, tahniah. Jaga diri elok. Nanti kalau kata ada apa-apa ke, contact balik sini. Okay, Semoga kita hari murahkan rezeki lagi. Allahumma amin. Dan boleh dapatkan oleh Wahkan rezeki untuk dapatkan kepada orang lain. semoga dimudahkan urusan. Berikan kesihatan. Amin. So Cik Azizi, hari ni saya dah menunaikan amanah, dah hand over kereta. Korang nak lagi macam ni ataupun nak lagi yang macam-macam macam ni, sebab tu kena masuk live saya. Live saya buat random. Tak tahu lah, ni saya cabar nak pergi PTT, korang diam je. Korang tak nak, apa, tak ada masalah. Tapi kalau korang tak nak pergi, korang kena masuk dalam live saya. Okay, so Cikgu Syahri, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.